Halo, hai, Assalamualaikum. Sawadika, jumpa lagi Nana di Nana Subhapon Channel. Lah ni Nana duduk kawasan Jerantuk dengan Ustaz nama gapo dah? Ustaz Kamal. Ustaz Kamal. Hari ni Ustaz Kamal nak bawa Nana ziarah kubur Mak Kilau, pahlawan Melayu. Pahlawan Melayu di Malaysia deh. Orang kenal. Rupanya dia duduk di Jerantuk deh, Ustaz deh. Ya, Jerantuk. Oh, kita tak tahu. Tak ada hari maring. Nana lalu jalan. Mak Kilau. Oh, jadi nampak kubur. Ada kubur Mak Kilau sini. Kita dengar dalam cerita je. Oh, cerita Mak Kilau gitu gini deh. Tapi hak ni kubur makam dia ni duduk sini sungguh. Nanti kita nak pergi masuk ziarah. Ziarah nak naik semangat perjuangan kita. Naik semangat perjuangan kita. Oh, ni gambar dia ni. Gambar makam pahlawan Mak Kilau. Ada gambar. Nana rasa biasa tengok di Nana buat sejarah di Salalukai. Wakah nak ada gambar Mak Kilau sana. Kita masuk dalam dia Ustaz dia. Nak Ustaz cerita lah juga deh. Cerita yo Mak Kilau ni berapa nama? Ada orang yang tak tahu, ada orang tahu. Gitu. Mak Kilau ni ialah pejuang Melayu yang menentang penjajahan British. Yang menentang penjajahan British, cuba menghalau penjajah British daripada tanah Melayu. Dia bersama dengan ayah dia Tok Gajah. Tok Gajah dan juga Datuk Bahaman. Mereka ini pejuang Melayu ni cuba untuk mempertahankan tanah Melayu daripada jajahan British. Jadi mereka telah berusaha dan diburu. Mereka diburu oleh British sehingga sampai lari ke Siam, dan Mak Kilau menukar nama sebagai Mak Siam. Pakai nama Mak Siam. Dan mereka juga berjuang melari sampai ke Terengganu sebab dia diburu oleh British tadi. Akhir sekali bila perjuangan tu tak dapat nak mempertahankan, mereka menukar nama dan balik semula ke kampung asal setelah mereka tua dan akhir hayat di sini di kampung Pulau Tawa, Kampung Kedondong Pulau Tawa. Inilah makam Mak Kilau. Kita datang ziarah sini untuk menaikkan semangat kita dalam mempertahankan dipanggil Abata, agama, bangsa dan tanah air. Alif Bata, agama, bangsa dan tanah air. Okey. Patut asal dia Mak Kilau ni dari mana? Asal Mak Kilau ni saya lupa pula dah. Siapa tahu boleh komen Siapa tahu. Kadang-kadang kita pun kita boleh baca di situ nanti kita baca papan, ni. Di papel dia tu ya ada baca. Imam Rasul atau Tok Gajah ialah ayah Mak Kilau. Ibu Mak Kilau adalah Teh Mahda, iaitu anak Tok Kaut Burau, orang sini. Mak Kilau dilahirkan sekitar 1865 di Kampung Kedondong. Dia lahir di sini, Pulau Tawa. Mak Kilau lahir di sini, Kampung Kedondong, Pulau Tawa. Pada saudara-saudara, sahabat-sahabat, follower Nanas, dijemputlah datang ke makam Mak Kilau untuk menaikkan semangat perjuangan kita dan mempertahankan agama, bangsa dan tanah air kita. Okey, insya-Allah. Kita bagi Al-Fatihah untuk Mak Kilau. Arwah Mak Kilau dan isterinya. Oh, isteri apa sekali. Ke sini nampaknya ada dua makam dia. Dua makam ni sebelah tu ialah hak makam Mak Kilau deh. Ni isteri dia. Rupanya dia tu asal usul ni duduk sini, boleh mati sini jugalah akhir deh. Kubur Tok Gajah kat mana? Kita tak cek mana. Tak cek deh. Kubur Tok Gajah ayah pada Mak Kilau ni jadi pahlawan juga, tapi kita tak tahu duduk hak mana kubur Tok Gajah ni. Dunia luguh tu. Ya Allah, dunia luguh tengok tu. Banyak sungguh dunia. Loh. Luguh dari makam tengok. Ni tengok ni kubur kat tepi-tepi pun ada nama ni. Ini nama Umar bin Mak Kilau. Anak dia, anak Mak Kilau. Anak Mak Kilau. Mana kata ada anak dia. Ya tulis kalau ada. Itu ni pun ada nama tapi lama dah saya tengok. Ni bin Mak Kilau juga nampak. Assalamualaikum. Kalia bin Mak Kilau.
Rupa anak-anak pun tak kat tepi ni. Ada lagi ko. Anak-anak dia hok ada lagi. Ada anak cucu dia sini lah. Cucu ada cicit lagi. lah, cucu cicit. Oh. Waris dia ada sini. Cucu cicit ada lagi. Waris bagus. Okey, alhamdulillah kita dapat mari ziarah di kubur orang pahlawan di Malaysia. Selalu kita duk tengok di gambar je. Adalah di sebelah Nana buat sejarah di sebelah petani tu adalah gambar tu Nana kutip baca belakang tapi tak tahu apa nama tu. Sampai hari ni kita lalu jalan jumpa dengan kubur Mak Kilau. Betul lah tu bagi jumpa dengan ustaz deh. Bolehlah tahu sikit banyak info. Kalau silap salah pun minta maaf banyak. Kalau siapa tahu lagi boleh komen lah bawah deh. Bagi info kita supaya kita boleh kongsi lah. Kongsi ilmu, sama-sama kongsi deh. Pasal apa yang nak ziarah sini ni mana ni ustaz? Pulau Tawar. Pulau Tawar. Kapung Kedondong. Kapung Kedondong. Dan depan tu pun ada apa nama banner besar lah tulis kata Mak Kilau. Kita lalu jalan pun nampak. Siapa lalu bolehlah mai ziarah makam ni. Terima Google Map pun kasih. siapa Google Map. Google Map ada. Dalam tu kubur Mak Kilau naik. Tak cek kita. Tak apa terang. Kita terasa buatlah deh. Akan jumpa lah tu deh. Kalau tidak boleh tanya orang ikut kapal ni deh. Kalau lalu deh ustaz deh. Orang Jerantuk semua tahu lah orang Jerantuk. Orang Jerantuk memang deh. Bangga jugalah orang Jerantuk ni deh. Ada pahlawan yang hebat. Lepas tu ustaz nak kata gapo? Jemputlah kepada saudara-saudara. Marilah kita bersama-sama membina jati diri bangsa kita, agama kita. InsyaAllah kita pertahankan tanah air kita inilah sumber kehidupan untuk generasi akan datang, untuk anak cucu kita dan semua keturunan kita yang akan datang insya-Allah. Insya-Allah, amin. Amin. Terima kasih Nana. Terima kasih banyak ustaz bawa kita Nana mari sini. Dan siapa yang nak tengok ada komen ke apa boleh komen di bawah, ada tempat yang terbaik lagi ke, siapa kenal boleh royak ke Nana deh. Nana akan datang ke sana. Okey, hari ni setakat ni dulu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi.